Okey, untuk hari ketiga, pagi-pagi lagi kita orang dah ke Tasik Melati. Masa ni kita orang tak sarapan lagi. Keluar daripada chalet, kita orang terus datang ke sini sebab nak datang tengok tempat yang cantik ni. Dekat sini lah yang malam-malam tu ada pesta lampu tu, yang ada bunga tulip, macam-macam lampu ada tu. Kita orang ada datang malam tu, tapi sebab ramai sangat, kita orang tak jadi masuk. Kita orang balik semula ke chalet. So dekat sini banyak pokok teratai, tapi masa ni bunga tak banyak sangat. Kalau ada bunga mesti lagi cantik ni. Lepas dah siap OOTD dekat Tasik Melati, kita orang pergi sarapan. Kita orang pergi sarapan dekat warung Teratak Bonda. Dekat sini, ni dah siap order. Macam lambat pula order sampai ada, aku pergi tuas sendiri pagi ni. Dekat sini kita orang makan roti puri. Sekejap lagi ada roti puri. Ni dia roti puri, cicah dengan gulai ikan. Ada boleh juga cicah dengan kuah sardin. Okey, dah makan, dah kenyang, settle lah. Kita orang pun macam hari ni kita orang nak pergi ke Padang Besar. So nak pergi ke Padang Besar tu lalu dekat ladang kenah ni. Bukan rezeki kita orang juga, bukan musim bunga. Dia musim bunga dia bulan 11 macam tu. So kita ambil gambar sikit-sikit. Kita orang pun terus pergi ke Padang Besar. Dekat sini macam biasalah, tempat orang perempuan suka lah ni. Shopping-shopping. Ni kacang-kacang, ada macadamia, walnut, pecan, semua ada lah. Dalam ni macam-macam barang ada. Semua barang Thailand lah agaknya. Yang bestnya, pergi semua kedai susah nak jumpa barang yang sama. Dah penat-penat pusing, kita orang pergi makan dekat The Border Kitchen. Daging bakar, chicken wing. Okey, lepas dah balik daripada Padang Besar tu, kita orang singgah dekat sini. Ni tempat yang wajib datang lah. Kopi Kafi. Minum kopi dalam gua. Dekat luar ada jual roti bakar. Ada juga kerabu Maggi apa semua tu. Ni dia punya kopi lah, kopi Kafi. Lepas dah order, korang boleh duduk dalam ni. Kat dalam sana pun boleh duduk. Kita orang duduk dekat luar ni je. Nasib baik pintu ni dah terbuka. Kalau tak, kenalah baca jampi Piramli. Ni kita minum caramel macchiato dengan americano harum manis. Kita makan roti bakar dengan kerabu Maggi. Makanan ringan-ringan je, tak ada makanan berat-berat. Dekat pintu gua ni pula ada buai. Buai dia memang lain macam dia punya hayunan. Sebab bila kau orang naik tu, dia punya terbang tu rasa jauh sangat. Okey lah. Jumpa lagi next video. Bye-bye.